Dia ajak strangers dekat Threads datang potluck raya. Sekali event tu wholesome gila sampai ramai betul muncul dan siap plan next round. Nak cerita ni? Semua ni bermula bila seorang pengguna Threads ajak orang tak dikenali datang open house potluck dan syarat utama dia simple je. Makanan yang dibawa mestilah homemade. Masa mula-mula post tu naik, dia sendiri tak sangka ramai gila tekan like, komen dan tunjuk minat sebab konsep jumpa strangers ni rare. Bila hari kejadian tiba, tempat mula nampak kosong lagi tapi vibe dia dah rasa interesting sebab semua tunggu nak tengok betul ke orang akan datang. Tapi part paling best belum mula lagi sebab lepas tu orang datang satu-satu dan terus ubah gathering ni daripada eksperimen internet jadi event real. Sekitar pukul 8.30 pagi, orang mula show up perlahan-lahan dan crowd awal yang sampai terus bantu susun meja, aturan, reminder dan flow event. Yang datang awal ni bukan setakat join je, tapi terus brainstorm rules, bantu organise suasana dan buat event tu rasa lebih selamat serta teratur. Lepas tu makin lama makin ramai muncul, siap ada yang datang dengan family, siap bawa anak kecil dan terus jadikan tempat tu nampak meriah gila. Tunggu, part ni lagi power sebab bukan crowd je bertambah tapi makanan pun makin banyak sampai meja potluck tu nampak betul-betul padu. Atas meja ada dessert, kuih, buah-buahan, lauk dan macam-macam homemade food sampai orang yang tengok pun terus rasa event ni memang menjadi. Siap ada kek bertulis potluck raya thread yang terus bagi feel macam event ni bukan last minute sangat tapi dah jadi memory manis untuk semua. Dan masa ni baru nampak betul-betul. Stranger dari internet pun boleh jadi community real kalau niat elok, tempat selesa dan semua datang enjoy. Dan masa ni baru nampak betul-betul. Stranger dari internet pun boleh jadi community real kalau niat elok, tempat selesa dan semua datang enjoy. Lepas makan, diorang siap ambil group foto lagi dan ada second round sebelum balik jadi memang jelas event ni tinggalkan vibe yang sangat wholesome. Paling kelakar, ending dia terus bagi hint next round. So sekarang korang rasa, kalau event macam ni dibuat lagi, berani tak join strangers?